Pernah tak kau rasa pelik? Gaji masuk awal bulan tapi hujung bulan dompet dah tinggal resit. Kau kerja siang malam, overtime, jaga KPI, tapi akaun bank tetap kurus. Kenapa jadi macam ni? Pakcik faham sangat perasaan tu. Zaman muda dulu, pakcik pun macam tu. Bila gaji masuk, bayar bil, hutang, sikit belanja makan sedap, lepas tu tunggu lagi 30 hari macam tahan nafas dalam air. Tapi bila pakcik mula belajar tentang duit, baru pakcik sedar. Masalah bukan pada jumlah gaji, tapi cara kita urus gaji. Jadi, mari pakcik kongsi 5 peraturan mudah yang pakcik sendiri amal sampai hari ini. Bukan teori kayangan, bukan skim cepat kaya. Ini ilmu hidup sebenar dari orang biasa yang nak hidup luar biasa. Peraturan nombor 1, bayar diri sendiri dulu. Setiap kali gaji masuk, asingkan dulu minimum 10% ke simpanan tetap. Bukan lepas bayar bil. Tapi sebelum, anggap macam duit hilang. Pakai auto transfer. Kalau kau tunggu, nanti kalau ada lebih, confirm takkan ada. Peraturan nombor 2, jangan bergantung pada ingatan. Automate. Ramai orang gagal menyimpan sebab terlalu bergantung pada niat dan disiplin. Tapi manusia ni lemah. Solusi dia, automate semuanya. Simpanan, pelaburan, tabung haji, semua jalan sendiri. Percayalah, 2 benda ni je kalau kau buat, hidup kau dah takkan sama. Tapi tunggu dulu, ada 3 lagi peraturan yang lebih power. Salah satunya pakcik guna untuk mula bisnes sambal masa dah pencen.